Iran beri amaran tidak akan benarkan walau satu jaminan bekalan minyak di Malaysia masih Parlemen Iran, pemirsa, dilaporkan menyetujui bekalan produk petroleum. Kenapa harga minyak dekat negara kita naik mendadak sedangkan Malaysia ni kan negara pengeluar minyak? Lepas tu bukankah kita dah boleh lalu Selat Hormuz? Jadi kenapa tiba-tiba minyak ni jadi naik secara mendadak? Apa sebabnya? Okey, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Dalam sesi kupasan ni, kita akan bedah satu senario krisis logistik dan geopolitik yang betul-betul ubah cara dunia bergantung pada tenaga. Kita akan tengok krisis bekalan tenaga fizikal yang paling besar dalam sejarah moden, iaitu kejutan Selat Hormuz 2026. Kita nak faham macam mana penutupan satu laluan sempit kat peta boleh buat seluruh urat nadi ekonomi global ni terus lumpuh. Sekarang, saya nak anda bayangkan soalan besar ni. Apa sebenarnya akan jadi pada dunia bila 20% bekalan minyak tiba-tiba lesap dalam sekelip mata? Ini bukan masalah kelewatan logistik yang biasa tau. Ini umpama kita potong terus urat nadi utama yang jalankan enjin ekonomi dunia setiap hari. Tanpa ada apa-apa amaran, sumber yang kita guna untuk panaskan rumah, gerakkan lori dan kapal, serta hidupkan kilang-kilang, tiba-tiba je hilang. Tengok laluan ni. Selat Hormuz ni terletak betul-betul di antara Semenanjung Arab dan Iran. Waktu biasa, 1/3 daripada keseluruhan minyak dunia yang diangkut lalu laut memang kena lalu celah ni. Ia adalah titik maritim yang paling kritikal kat planet kita. Berjuta-juta tong minyak lalu sini hari-hari dan ini cipta satu sistem yang sebenarnya sangat-sangat rapuh, tunggu masa je nak meletup. Jadi, Iran beri amaran tidak akan benarkan walau 1 liter minyak diekspor dari rantau Asia Barat jika serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran berterusan.
adalah negara pengeluar minyak. Jadi, mengapa harga petrol masih naik ketika ini? Perang di Asia Barat kini menjejaskan Selat Hormuz, laluan utama minyak dunia. Sekitar 20% bekalan minyak dunia melalui Selat Hormuz, termasuk yang menuju ke Malaysia. Apabila laluan penting ini terganggu, bekalan minyak dunia menjadi terhad dan harga melonjak. Dalam masa kurang seminggu, harga minyak dunia melonjak daripada sekitar $70 kepada hampir $120 setung. Ini kenaikan lebih 70% dalam tempoh yang amat singkat. Malaysia negara pengeluar minyak, kita patut untung. Maka timbul persoalan, bukankah Malaysia sepatutnya beruntung dengan kenaikan mendadak harga minyak dunia ini? Hakikatnya ada satu fakta penting yang jarang disebut tentang minyak Malaysia. Benar, Malaysia memang mengeluarkan minyak, tetapi Malaysia juga mengimport lebih banyak minyak daripada yang kita ekspor, dan hampir separuh bekalan minyak negara diimport melalui Selat Hormuz. Tahun lalu, Malaysia mengekspor minyak mentah bernilai sekitar $5.5 bilion, tetapi kita mengimport hampir $12.6 bilion. Ini menyebabkan defisit lebih $7 bilion. Minyak mentah perlu dibeli dari luar negara, ditapis, diangkut dan diinsurансkan sebelum sampai kepada pengguna. Apabila perang berlaku, semua kos ini melonjak. Kenaikan ini bukan sekadar angka di pasaran dunia. Ia memberi kesan kepada kos pengangkutan, harga makanan dan perbelanjaan harian keluarga di seluruh negara. Dalam keadaan sukar ini, Malaysia memilih untuk menanggung sebahagian tekanan kos dunia bagi melindungi rakyat. Ketika harga pasaran minyak meningkat mendadak, rakyat tidak perlu membayar harga penuh. Namun, subsidi kerajaan terpaksa ditingkatkan secara mendadak. Daripada RM700 juta sebelum konflik, subsidi bulanan RON95 dan diesel melonjak kepada RM3.2 bilion hanya dalam tempoh kurang seminggu. Seperti mana cabaran-cabaran lalu yang telah kita tempuhi bersama, insya-Allah Malaysia punya kekuatan untuk terus berdiri teguh dan melangkah ke hadapan mengharungi cabaran ini. Lepas berbulan-bulan dunia dalam panik akibat serangan yang bermula dari bulan Mac, akhirnya ada sinar sikit bila gencatan senjata dicapai hujung bulan Jun. Kapal-kapal mula boleh gerak balik dan isi minyak pelan-pelan. Bila berkalan dah ada, harga dunia yang gila tadi itu barulah turun balik kepada paras yang lebih tenang, iaitu di bawah $70 setung. Tapi kan, krisis ni tinggalkan satu parut kekal dalam pasaran kita. Macam laporan oleh Gulf Insights ni rumuskan, dalam dunia sekarang, laluan geografi yang dekat tu tak sepenting ketahanan logistik dan politik sesebuah negara. Maksudnya, pembeli minyak sekarang bukan lagi cari yang paling murah semata-mata, tapi diorang nak jaminan. Boleh ke kapal minyak diorang sampai dengan selamat tanpa kena sekatan? Perkara ni bawa kita kepada satu persoalan penting untuk difikirkan sama-sama. Ya, krisis 2026 ni mungkin dah berlalu. Tapi, adakah kita betul-betul dah bersedia untuk berhadapan dengan era di mana sistem tenaga kita sentiasa jadi tebusan kepada isu geopolitik? Selagi kita letak nasib bekalan tenaga kat satu laluan sempit di lautan, dunia kita sentiasa rapuh. Inilah masanya untuk kita pecut ke arah transisi tenaga lestari dan memupuk hidup generasi hijau dengan lebih serius, supaya masa depan kita tak lagi terancam dengan krisis fosil macam ni. Fikir-fikirkanlah dan terima kasih sebab ikuti sesi kupasan kita.